Hai, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Oh, panasnya hari ni. Okay, hari panas pagi. Hari ni kita punya video. Kita konon-konon exercise lah di pagi hari. Tak, sebenarnya kan konon-konon. Macam, kita sebenarnya dah lama nak exercise kan. Tapi macam tak bersempatan, sibuk. Jadi hari ni lah baru kita sempat nak exercise. So kita exercise dekat area kampung kita. Panas terik off. So ini perjalanan kita. So kita plan nak pergi ujung sana. Lepas tu kita patah balik tempat yang kita ada, yang kita datang. So kita tengoklah berapa round kita boleh pergi. Silau. Itu nampak tu nama arwah pakcik saya, Fadal Abdul Wahid. Okay, ini adalah pokok ciku ya. Lah sempat pula exercise pergi tengok pokok ciku. Nampak tak ciku? Lama tak nampak kan pokok ciku. Tu dah masak ke belum ah? Entah. Banyak lah buah dia. Banyak. Masak dia dah kecutnya. So sebenarnya kita nak pergi sampai ujung sana, tapi ada rumput-rumput. Anak tu dimakan binatang. So kita nak patah balik lah. Nampak banyaknya pokok ciku, buah ciku. Ciku dah besar ni. Nak masak ni. Kita patah balik. Okay, kampung ni sebenarnya kampung nenek, arwah nenek saya dengan atuk saya sebelah abah saya. Okay, to be honest dia best exercise kat sini, tapi itulah dia bau tak kambing. Sebab ada orang bela kambing kan berdekatan tu. Jadi dia macam bau kambing tu lah. Ini surau. Inilah surau berdekatan dengan rumah kampung. Turun laju Puan Hanim. Pagi ni dengar bunyi burung. Okay, ni kita dah round ketiga. Alhamdulillah. Berjaya kali ni kita exercise pagi. Sebab selalu asyik nak exercise je macam nantilah. Hari ni kita berjaya. Okay, nampak perut kita pun dah kempis lah. Baru exercise dah kempis. You off. 6 kali. Yalah. Naik turun. Betul. Kita dah nak sampai balik dekat rumah. Okay, itulah rumah kampung. Kat sini ada sepupu seorang. Cantik Inilah atuk awak. Pusing lagi ke? Tak cantik tak bunga lagi tu. Tada. Ada kereta pula. Cantik kan? Merah. Bunga raya. Bunga kebangsaan Malaysia. Okay, matahari dah naik tinggi.
Kereta lagi. Ni dah rasa macam penat kot. Dah penat ni. Kaki. Ni dah round keempat. Empat. Okey, round ke-7 lah kan? 7 kawan-kawan. Okey, saya pun dah penat sebenarnya. Okey, ni kita boleh jauh sikit sebab orang potong rumput tadi dah tak ada. Kita takut lah sebab tadi potong rumput kan, takut kena tempias, trauma. Sebab pernah terkena kereta lah. So kita jalan atas sikit. Orang sini kata darat Mai. Darat. Tapi saya tak tahulah mana lautannya. Macam ni lah rupa dia. Tu tak ada rumah. Sini ada sebelah sini. Rumah sepupu. Rumah sepupu abah saya. So anak dia kira 2 pupu lah. Kita patah balik semula. Ni macam nampak sikit kot sebab tadi kan macam silau kan matahari. Jalan pun macam dah nak jatuh tu mah. Penat ke? Tak tengok ada motor ke tadi. Okay, ni last round kita. Lepas ni kita balik rumah. Balik rumah kampung tu lah. Ambil kereta kan. Lepas tu kita pergi breakfast. Baru exercise dah breakfast. Dah makan balik. Macam tu lah. Tapi kau nak cakap apa? Perut kita baru sekali perut kita dah kempis lah. Kan? Weh, penat. Sebab dah lama kan tak jalan jauh macam ni. Dah perlu dah kita awak. Lepas ni kita plan nak breakfast dekat Kopitiam area Old Street. Sebab itu saya nampak macam ada nasi lemak. So macam nak try lah nasi lemak dia lah. Laju puan angin turun. Turun laju. Naik tu. Buat bukit kan. Okay, kita dah sampai. Ya, Alhamdulillah kita berjaya menghabiskan exercise dan exercise hari ini. Sebab selalu sibuk, bukan selalu lah, like lately ni sibuk. Belakang.